Hello, hai. Hari ni Kak Katie tengah free sikit. Tak ada syuting, tak ada MC hari ni. Jadi Kak Katie berkesempatan untuk singgah satu kedai. Sebab kawan-kawan kata kat sini sedap. Nak try juga kan? Dekat mana tu ni? Tengok ni. Di Apple Fried Chicken. Jom kita masuk. Setiap gigitan bikin ketagihan. Di Apple Fried Chicken selalu di hati. Rasa rempahnya unik penuh harmoni. Terima kasih. Cantik-cantiknya. Kak Katie nak rasa je orang kata DAFC ni sedap sangat. Betul ke sedap? DAFC tu apa kau tahu? The Apple Fried Chicken. Kau tengok. Ada fried chicken. Ada zinger burger. Ada twister. Ada tenders chicken. Chicken tenders. Boleh habis ke tak? Memang lapar sangat. Jom kita cuba. Pertama sekali ayam goreng ni. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Sedap. Dia punya rempah dia, marinade dia tu sedap sangat. Sedap. Kita nak cuba chicken tender pula. Ni kita pecah dia punya sos. Wah, ada dua sos dia. Saya rasa dua-dua. Selain. Cuba tu kata chicken tenders dalam dia chicken dia. Sos dia sedapnya. Ya, kita nak cuba zinger burger pula. Kita tengok dalam dia dulu. Wah, besarnya ayam dia. Sedap sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap sangat. Tisu. Adik nak tisu. Terima kasih. Wah, servis terbaik. Minta aja terus dapat. Tengok. Comok-comok pun sedap. Dan kita nak cuba twister. Kita buka macam manakah rupanya. Wah, DAFC. The Apple Fried Chicken. Ingat chicken, ingat DAFC. Okey? Teng-tereng.